Aku tengah bawa kereta, BOOM! Nampak? Ni cara betul buang gam. Dia tak boleh ada scratch. Ada scratch je habis dah, kagat dah body. Dia kena balance je. Nak buang gam, lain tangan lain. Dia tak boleh kasar. Main cermin ni tangan kena lembut. Kau main balon je, tak ada masalah pun. Cermin tetap boleh pasang. Cuma yang tahu-tahu lah. Dia kena rata je macam ni. Dia tak boleh ada scratch. Kau tahu tak? Bila buang gam ni, kalau scratch, memanglah kau boleh cover pakai primer. Sika punya primer. Tapi benda kau boleh elak, kau elakkan lah. Pegang tangan tu kena betul. Belajar. Few moments later. Cover-cover belakang semua kita dah pasang. So sekarang tinggal tembak gam je lah. Kita tak pakai primer. Kenapa tak pakai primer? Ori daripada Japan pun dah tak ada pakai primer. Buat apa nak pakai primer? Pakai activator. Sika activator. Ni tinggal pasang je lah. Nampak cantik pula bila macam gini Macam robot transformer bila tak ada cermin. So apa yang aku boleh cakap, build fire baru AGH 40, tahap 40, 45, body dia memang solid. Sebab aku ada AGH 30. Tak adalah solid macam gini. Solid tu maksudnya daripada body, bonnet, dia punya clip apa semua. So apa yang aku boleh share, ini memang puas lah. Cantik pula, tak payah cermin lah macam gini.